Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menghormati keputusan Mahkamah Rayuan yang menangguhkan keputusan rayuan kesnya hari ini kepada 13 Julai depan. Menurut ahli politik berusia 33 tahun itu, beliau tidak pernah mengharapkan layanan istimewa atau jalan pintas dalam usaha membersihkan nama dan maruahnya. Syed Saddiq juga menyanjung tinggi institusi kehakiman negara yang disifatkannya sebagai benteng terakhir bagi individu yang ingin mendapatkan keadilan berasaskan fakta dan data. Saya faham perkara ini memang tidak dijangkakan, sebab itu agak sukar untuk saya memberikan apa-apa komen atau ulasan. Ini bukan sesuatu yang kami rancang dan bukan juga dalam jangkaan kami, katanya kepada media di perkerangan Istana Kehakiman selepas selesai prosiding di sini pagi tadi. Beliau berkata selepas 6 tahun berdepan proses perundangan bagi membersihkan nama, integriti dan maruahnya, penangguhan selama 2 minggu lagi yang dihadapinya dengan penuh kesabaran. Bagi diri saya secara peribadi, kes ini bukanlah kes yang baru. Sudah 6 tahun saya berentap untuk mendapatkan keadilan, untuk membersihkan nama saya, integriti saya dan maruah saya. Kalau perlu menunggu lagi 2 minggu, saya akur dan patuh, katanya. Syed Saddiq mengakui perkembangan berkenaan berada di luar jangkaan pasukan pembelaannya. Katanya pelbagai kemungkinan sudah dibincangkan bersama peguam sebelum prosiding berlangsung, namun penangguhan ini, masalah kesihatan tidak ada di dalam perbincangan dan perancangan kami. Itu bukan antara senario yang dijangkakan apabila berkaitan dengan isu kesihatan yang kadangkala di luar kawalan. Saya secara peribadi memang perlu hormat, khususnya membabitkan institusi kehakiman yang saya junjung tinggi, katanya. Ditanya sama ada beliau kecewa dengan penangguhan itu, Syed Saddiq hanya menjawab ringkas beliau menghormati keputusan mahkamah. Tumpuan utamanya ketika ini adalah mendapatkan keadilan di mahkamah dan bukannya perkara lain, selain akan terus berbincang dengan pasukan peguam serta ahli keluarganya sepanjang tempoh menunggu keputusan. Saya berharap akan ada penyelesaian muktamad hari ini, terutamanya selepas 6 tahun yang memenatkan. Malah pada tahap tertentu tahun-tahun yang mengerikan dalam mengejar keadilan itu sendiri. Jadi saya perlu menunggu 2 minggu lagi dan saya akan fokus bersama peguam saya dan terutamanya dengan keluarga saya untuk mendapatkan keadilan yang kami cari di mahkamah terlebih dahulu, katanya. Syed Saddiq menegaskan keyakinannya untuk terus berjuang tidak pernah berubah sejak hari pertama disiasat, kerana percaya dirinya tidak bersalah. Dari hari pertama saya disiasat, malah sebelum saya didakwa sepenuhnya di mahkamah, saya yakin bukan kerana politik atau kerana saya tahu saya boleh melepaskan diri, tetapi kerana saya tahu hati nurani saya bersih. Adalah jauh lebih mudah untuk berjuang dalam perjuangan yang baik apabila anda tahu hati nurani anda bersih, katanya. Nila kan. Tari itu cantik ya. So tak bergantung pada tari sebenarnya kan. Sebenarnya tak bergantung pada tari lah. I think it's better macam Bella cakap tadi lah. Bella sebenarnya fokus